Halo, kembali lagi. Banyak video saya ni. Yalah, saja ambil. Ni askar mereka. Cibai dah ini. Muka buruk. Geram tengok. Ni kapal Jerman lah. Malaysia pun ada. Tapi kapal Jerman ni satu saya puji. Dia punya dalam taruh macam kali bunyi. Beza dia punya kapal dengan kita. Kita punya nampak wire. Dia punya kali bunyi. Airbus ni kalau anda nak tahu, banyak part dia campur-campur ya. Sepanyol, Itali ada, Jerman ada, France pun ada, England pun ada, Malaysia pun ada. Masa masuk ni pun beratur sebab nak tengok je apa ada dalam ni. Tak ada apa pun. Tapi tengok kapal ni macam kapal dah berkarat lah. Kebanyakan negeri orang putih pun tak ada duit. Mereka pun belagak je hutang. Hutang lah. Hutang kapal ni pun saya rasa tak habis lagi. Airbus A400. Inilah kaum putih. Very common kepala bapak ada tadi saya cakap. Gaya je lebih. Dacan ni mana ni? Hello. Celaka kau. 5. Okey, geng. Macam ni lah kapal daripada luar. Besar dan buruk. Karat. Besi saya rasa. Besi Malaysia ni kot. Okey lah datang Langkawi ni. Kalau kita nak maki Amul lepas stres, maki je Mak Saleh ni. Mereka tahan maki. Saya tengok Mak Saleh ni saya geram. Dah lah lagak sombong macam bagus. Muka dia orang, anda tahu cerita Frankenstein macam tu lah muka Mak Saleh. Muka nak kena penampar. Saya jumpa Mak Saleh ni, dia tak faham kan. Dia tak faham cakap Melayu. Saya jumpa dia, saya cakap lah habau. Dia bukan tahu apa. Yes. Tengoklah ajak lagi ada peluang jumpa Mak Saleh bangang-bangang ni kan. Ni US punya geng. US punya. Ni Hollet Growler kot. Ni Amerika dia orang ada kapal dia. Dia bawa kapal pengangkut dia dekat mana lah, dekat laut China Selatan mana ada ni. Dia tak berlabuh dekat mana-mana ada carrier dia ada kat Asia ni. Kalau kita perang dengan mereka, kita boleh menang. Tapi menang sorak kampung tergadai. Semangat je lebih ya. Sebab kita gaya je lebih. Macam itulah mereka. Dia tak cakap banyak. Dia bom sampai kita gila. Itu pasal saya nak ajak Amerika perang tu. Saya fikir 100 kali sebab bukannya dia bom kita, bukannya kita boleh menang kan. Kita banyak mati. Bila kita banyak mati, macam mana kita nak lawan balik? Macam itulah yang berlaku di Palestin. Palestin dia silap. Dia tak kuat kan. Tu Mak Saleh Mak Saleh ni kira macam kena paksa lah juga datang sini. Mereka ni kasta tinggi. Ni uniform askar mereka, berlambak sini. Muka pun macam muka nak aram. Nak aram sungguh Kalau orang Kedah cakap butuh Pak Hang, nak aram sungguh. Hornet. Jom kita lihat apa lagi. Ni negara kita, Malaysia. Ni pun baru juga. Ni Super Puma Super Puma ni pun kalau nak ikutkan TUDM, TLDM dah tak suka lah. Sebab dia dia besar, tapi dia punya kos dah tak relevan sekarang. Malaysia dia nak cari helikopter yang simple je. Tengok dia berapa banyak dia punya dekat sana. Pilot Malaysia terang-terang lah, mereka suka lagi Nuri yang dulu-dulu tu sebab senang bawa. Walaupun pakai relay, helikopter tu selamat. Ni semua pakai elektronik. Elektronik anda tahulah, sensor dia rosak. Berapa banyak sensor. Pakai relay senang je, ketuk-ketuk jalan. Okey geng, datang ni kita kena maki geng. Saya kat sini saya jumpa Mak Saleh dah dulu. Saya maki dia. Jangan bagi can geng. Dah lah. Palestin pun dibuat.
Ni US punya Black Hawk Down. Berkarat guys, bukannya baru jangan. Mereka bukan ada duit cakap besar. Janganlah dulu kita bantu dia. Mereka bagi senjata macam peluru, cipta telefon, cipta lampu. Barang sini lah. Mana ada orang gali biji timah masa tu. Malaysia je ada. Dah habau lah. Dekat sini antara yang paling top di Kedah ni Sanusi daripada PAS. MB ya, memang dia popular lah. MB PAS ni dia karakter dia businessman. Black Hawk Down, Malaysia bukan tak nak beli Black Hawk Down. Mereka nak jual mahal sangat. Video. Satu biji, dua biji boleh lah. Just picture. Okay. Show video. I can't do a video. Ni Malaysia punya. Okay. Show Ni video. Mak Saleh. Bodoh lah. Bodoh. Just picture. Okay. Gelak dah. Ni dalam kapal lah. Dalam kapal terbang Jerman tadi. Ada juga gambar. Tengok dia ada bulletproof bulletproof. Ada soundproof, semua ada. Tak macam Malaysia punya. Malaysia punya basic je. Jerman Jerman ke Rusia ke, kepala bapak hang. Memang saya maki lah masa ni, puas hati maki lah. Sambil kita melawat, kita maki je Mak Saleh ni. Jangan takut, jangan rasa takut. Ini masalah kita nak maki mereka. Dalam TV dia kutuk-kutuk kita dan duit lah, kita kutuk dia balik. Macam lah kaya sangat, kepala butuh pak hang. Itulah. Lain kali kalau datang pameran orang putih ni, anggap orang putih ni sampah je. Macam ni, sampah je. Alah, berak pun pakai kain. Kita bersih, basuh. Okey geng, kita baliklah. Kita pergi tempat lain pula. Tak tahan orang ramai-ramai ni. Macam-macam bau ada. Bau kari ada, bau pelacan ada. Bau tak kencing ada. Okey geng, lain kali kita lepak lain pot lah. Okey geng, jumpa. Bye bye.